Dengar-dengar dekat Kopi Saigon ni ada menu baru Betul bang, kalau abang nak cuba, jom kita masuk. Okey bang, ni menu terbaru kami khas untuk bulan Ramadan. Ni buttermilk chicken. Yang best pasal buttermilk chicken kita ni, kita ada bagi extra gravy. Lepas tu dia rasa pedas-pedas sikit. Okey, nak cerita ada apa ni? Ni kita ada ayam gepuk. Ni menu paling special sekali dekat Kopi Saigon. Oh, serius Orang ah? lalu Kopi Saigon je mesti ingat ayam gepuk kita. Kenapa tu? Sebab ayam gepuk kita memang kita bagi yang pistol je punya. And ada kobis goreng sekali. Dekat Kopi Saigon kita ada western juga bang. Okey, kita ada apa ni? Kita ada lasagna meatball dengan Alright. macaroni cheese. Oh, ingatkan dekat Kopi Saigon ni ada kopi je. Tak, kita ada banyak menu dekat Kopi Saigon. Kat sini kita ada pasta juga bang. Oh, pasta apa ni? Ni bolognese chicken. Oh, bolognese chicken. So ada tapi pilihan Ada. Kita ada chicken bolognese dengan beef bolognese. Pedas tak? Dia tak pedas sangat, so budak-budak pun boleh makan. Selain makanan berat bang, kita ada juga makanan ringan-ringan. Oh, baik. Menarik. Yang ni cheesy chicken popcorn, yang ni Okey. Korean spicy chicken popcorn. Dengar-dengar dua ni top kat sini. Ni paling top, tapi selain tu kita ada fries, wedges, nugget dan macam-macam lagi. Okey bang, nak matcha ke nak kopi? Macam lagu Ya betul. Okey bang, inilah best seller kita, matcha strawberry dengan kopi buttercream. Oh, baik. Ni air baru dari Kopi Saigon iaitu creamy taro. Macam mana rasanya tu? Rasa dia macam abang makan ais krim creamy taro. Selain semua menu yang tadi, kat Kopi Saigon ni ada menu apa lagi Selain tu kita ada kek, tiramisu dan macam-macam lagi. Alright, sedang makan semua sedap-sedap. Oh baik bang. Alright, nak cek kedai kat mana? Okey, kalau abang nak senang abang wish je Kopi Saigon Tangkap. Confirm sampai Confirm sampai bang. So kita buka hari-hari daripada 9 pagi hingga 11 malam. Tapi puasa ni kita anjak sikit sampai 12 malam, so korang boleh moreh. Tiada hari tanpa kopi.